Apom Legend Kuala Kangsar. Kita try tengok abang. Kat Kuala je bang. Tempat lain tak ada. Satu set RM5. Kita ada bagi kelapa, tulis dengan kelapa. Kalau tak ada kelapa, dengan kari boleh, dengan sambal tumis boleh. Tak apa, nak extra kita bagi extra. Tak ada Baik, halnya. terbaik bang. Okey, baik. Tu dia. Bismillah. Tak ah. Legend lah. Minyak tak cukup ni. Kalau abang pergi di market pagi kan, biar ada jual apung warna-warni kan, warna merah, warna kuning. Ada lebih kurang tu lah. Abang main Kuala Kangsar, jangan lupa main tangkap apung kat abang ni. So kalau kata hampa orang Kuala Kangsar yang berada di luar, hampa tengok video ni kalau mesti berindu kan. So abang ni start menjaga daripada pukul 11, hari Rabu sampai hari Ahad tu confirm. Isnin Selasa tu dia kurang sikit. Kalau pemain putih dekat dataran Kuala ni, okey, kat sana tu tempat boleh makan lah, cendol laksa apa semua dah. So abang ni tidur kat sini. Akhirnya hampa turun one way tu daripada Dewan tu. Abang ni nampak lah dengan motor dekat sini. Okey, mari support abang ni.